Guys, dalam set combo Daiwa Saltiga 4000H tahun 2023 ni, korang akan dapat sekali dengan rod, dapat set dengan tali guys. Sama satu set. Ni kita jual set untuk korang. Memang korang beli terus mancing je. Tak payahlah nak pergi cari rod ke, nak cari tali ke. Jadi setup ni sesuai untuk korang yang main jig yang 40 gram hingga 200 gram. Ataupun main batu, bottom, bawah 200 gram. Action dia memang best. Ikan ketuk terus rasa guys. Kalau korang pakai rod yang keras, memang korang topak umpan je lah. Tak rasa, tak nampak ikan tu makan. Jadi sensitivity rod Yamato Dark Poison ni memang sangat-sangat tinggi. Lepas tu section one piece. Lepas tu kalau korang beli rod Yamato Dark Poison ni, dia ada 2-in-1 benefit guys. Satu, korang dapat warranty 1 tahun. Dua, korang boleh join contest kita. Cara nak aktifkan warranty dan cara nak join contest, korang kena send video action rod Yamato dekat kita orang. Send dekat mana? Send dekat sini guys. Nampak tu ada nombor. Korang boleh contact. Dan hadiah utama dia dekat sini, Daiwa Seaboat J300JL bernilai harga RM3,200. Dan last sekali kita akan bagi tali. Ni tali yang paling sesuai untuk korang jigging. Memang sangat-sangat lesak. Tak mudah meletup, tak mudah putus, tak mudah kerenteng lah guys. 30LB Yamato ni kita akan bagi 200 meter untuk masuk dalam Daiwa Saltiga saiz 4000H. Jadi untuk tali Yamato 12 sulam 30LB ni, talinya memang sangat-sangat lembut, special, sesuai sangat dengan semua game. Korang nak casting boleh, bottom boleh, jigging boleh, macam-macam game boleh. Yang penting pilih size yang sesuai. Jadi 30LB ni sesuai sangat kalau korang nak main game-game jigging ataupun bottom. Jadi kalau korang nak tahu harga set combo Daiwa Saltiga 4000H tahun 2023 ni, korang terus DM kita sekarang guys. Cara dia, korang screenshot whiteboard ni, DM kita. So kalau korang berminat, korang DM. Action rod Yamato Dark Poison 5 kali lebih efektif sebab korang punya jig boleh berenang dengan lebih natural kalau rod lembut. Bahagian depan rod ni 70% lembut, bahagian belakang 30% keras. Jadi rod ni sesuai untuk main jigging dan main bottom.